Saya telah diberikan mandat untuk mempengerusikan jawatankuasa teknikal untuk penggubalan manifesto GRS, dan sebelum ini pun kita telah melaksanakan beberapa series engagement dan juga mesyuarat khususnya dengan parti-parti komponen GRS, termasuklah sebelum ini STAR dan SAPP lah. Jadi kerangka awal itu telah ada. Sebentar tadi pun saya telah mengadakan engagement dengan beberapa stakeholders daripada NGO dan juga industri, sebab kita mahu bukan hanya syur dan pandangan itu daripada kalangan ahli-ahli ataupun parti-parti komponen GRS, tetapi juga masyarakat madani yang lain, civil societies yang lain. Dan dari segi bila tertakluk kepada pengumuman SPR nanti. Sebab manifesto ini kita akan paparkan atau kemukakan kepada umum setelah proses penamaan calon selesai. Dia buat dulu penamaan calon, barulah akan ada pelancaran manifesto GRS. Dan Alhamdulillah proses berjalan dengan baik. Dan apa yang mungkin saya boleh kongsikan pada hari ini, salah satu teras utama juga dalam manifesto GRS ini adalah komitmen GRS untuk memperkukuhkan agenda reformasi undang-undang dan institusi. Ini adalah antara perkara yang kita tekankan. Dan saya ingin sebutkan di sini bahawa ini bukan janji baru, tetapi dalam manifesto ini adalah proses pengukuhan kepada agenda yang telah kita rintis sebenarnya bermula daripada tahun 2021. Dan kalau boleh saya laporkan di sini secara ringkas dari segi pencapaian kita dalam agenda reformasi undang-undang dan institusi ini. Sejak 2021 kita telah menggubal ataupun meminda enactment sebanyak 51 sebenarnya di Dewan Undangan Negeri Sabah. Sama ada enactment yang dipindah dan digubal baru. Dan kalau boleh saya sebutkan antara reform yang telah kita buat dari segi perundangan, pertama contohnya yang major lah, enactment pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam 2022, this is new law. Enactment Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023, kita tahu kita kuasa kawal selia telah dipindahkan kepada state, maka untuk menubuhkan e-cost itu kita ada enactment yang khas. Enactment bekalan gas 2023 juga terkait dengan pemindahan pengambil alihan semula kuasa kawal selia, Nadawan yang mungkin semua tahu penting juga ni, sebab GRS pun dituduh menjadi sarang kepada orang-orang melompat. But kena ingat bahawa yang memperkenalkan perubahan kepada negeri Sabah ini supaya tidak ada lompat-lompat lagi selepas ini adalah kerajaan GRS. Kita telah membawa pindaan kepada Perlembagaan Negeri, enactment Perlembagaan Negeri Sabah pindaan 2023 yang telah memperkenalkan undang-undang anti lompat pada tahun 2023. So it's GRS yang bawa enactment itu dan juga pindaan kepada Perlembagaan Negeri. Selepas itu enactment bekalan elektrik 2024, enactment Tenaga Boleh Baru Sabah 2024 dan juga enactment Perubahan Iklim dan Tadbir Urus Karbon Sabah 2025. Ini antara yang saya sebutkan tadi, 51 enactment law reform yang telah kita buat di negeri Sabah. Yang kedua, dari segi institutional reform, antara yang baru-baru ini major achievement kita di Sabah ini, untuk kita memperkasakan peranan Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah dalam mengendalikan kes-kes yang melibatkan jenayah di bawah undang-undang negeri. Kalau sebelum ini
jenayah yang berlaku, kesalahan yang berlaku di bawah undang-undang negeri, pengendaliannya, pendakwaannya perlu dibuat oleh pejabat peguam negara. State AG tidak ada kuasa untuk membuat pendakwaan, tetapi melalui institutional reform yang kita buat, sekarang Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah sudah boleh mengendalikan proses pendakwaan yang melibatkan undang-undang negeri. Contohnya untuk ordinan tanah, kesalahan pelindungan alam, perhutanan dan sebagainya. Jadi ia akan mempercepatkan lagi proses pendakwaan dan yang paling penting ia akan dapat memperkasakan penguatkuasaan kita. Kalau dibuat penguatkuasaan tapi prosesnya lambat untuk pendakwaan, maka dia boleh menjejaskan keberkesanan. Dan ini telah dilaksanakan melalui Warta Kerajaan Persekutuan yang telah dikeluarkan pada 6 April 2023 yang sekaligus mewujudkan bahagian penguatkuasaan dan pendakwaan di bawah Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah. Sekarang telah diiktiraf, telah dilantik Peguam Besar Negeri Sabah dan juga pegawai kita di Jabatan Peguam Besar Negeri sebagai Timbalan Pendakwa Rakyat DPP kepada AG Federal. Jadi ini antara institutional reform yang telah kita buat, dan insya-Allah ke depan ini melalui manifesto GRS kita akan membuat banyak lagi law reform and institutional reform untuk memastikan kita mempunyai tadbir urus yang lebih baik, yang bukan hanya untuk memastikan undang-undang dan institusi itu dapat digerakkan kondusif kepada matlamat kita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, tetapi pada masa yang sama undang-undang, kerangka perundangan yang boleh membantu, yang kondusif kepada usaha untuk kita memajukan negeri Sabah.